Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita nak tunjukkan bagaimana cara kita nak buat pendaftaran akaun RoyQ. Okey. Pertama sekali anda kena dapatkan link daripada orang yang introduce anda ataupun siapa yang invite anda lah. Kalau kita customer service daripada komuniti kita, so anda boleh minta link. Okey, contohnya begini Saya dapat link daripada customer RoyQ. Saya tunjukkan sini. Okey. Contoh macam ni. Okey, RoyQ langkah pertama, kita tengok di skrin ni, tengok ada cara register. Ini link, contoh link. Okey, ini contoh link. Kalau anda tengok, ini contoh link yang ada dalam akaun RoyQ. Jadi, apa yang saya buat, okey, saya klik saja di sini. Okey. Bila saya klik saja di link itu, dia akan keluar paparan seperti dalam skrin anda ni. Dia akan minta email. Contohnya anda letaklah email. Contohnya saya letak satu email, Benjamin Crypto. Ini email saya 2018. Maknanya ini email satu lagi email saya @gmail.com. Dan anda send. Anda nampak butang send verification code. Anda tekan send verification code tu dan anda ambil verification code tu pada email yang anda register tadi. Okey, contoh kita buka email. Okey, kita buka email. Email yang ini. Okey, jap, Benjamin Crypto. Right. So saya akan dapat email notification, welcome to RoyQ. Here is a verification code. Okey, keluarkan. Kita boleh tekan lama dekat nombor ni. Copy verification code yang ada tu dan anda masukkan dekat sini, paste, dan anda letakkan password anda. Contohnya password anda letakkan contohnya bagi contoh ABCD 1 2 3 4 5 6 contohnya, dan confirm password. Type semula password yang anda type tadi, maknanya confirm password ABCD 1 2 3 4 5 6. Anda boleh masukkan apa-apa anda punya password tersendirilah, tak perlulah pada anda. Itu contoh saja ABCD tu. Dan anda tekan satu butang, kalau anda tengok ada dekat sini ada butang register. Dan bila anda tekan butang register ni, that means sini dah ada. Kalau anda tengok kita boleh tengok buka password sini. Sebelum anda tekan tadi 1 2 3 4 5 6 sama dan tekan register. Bila tekan register, anda tarik je scroll ni, puzzle ni masuk betul-betul pada puzzle yang ni. Okey, email registered. Okey, anda tekan tu dan registration pun berjalan. Ini contohnya email anda lah. Jadi dekat sini yang anda tunjuk, saya tulis tu email registered kerana sebenarnya email tu saya dah registered. Ni saya tunjukkan contoh. Kalau email anda yang tak pernah registered, bila anda tarik puzzle, automatic dia kata done, successful registration. Jadi itu saja langkah dia. Jadi untuk pendaftaran, settle semudah ABCD. Bye-bye.